memang semua family pun semua cakap suka sangat TikTok. Alhamdulillah. Apa yang kami minta, apa yang kami cadangkan, Alhamdulillah Puan Julia bagi kerjasama and recommend daripada Puan Julia banyak membantu kami lah throughout the preparation. Collection baju tu memang up to date and then dia nampak macam design dia, cara lace, bukan lace dia, manik dia semua tu macam terus catch up. Dan daripada segi makeup pengantin, makeup mak pengantin, Alhamdulillah sampai sekarang pun tak crack lagi. Buat saya punya perjalanan majlis ni lagi 2 minggu ni smooth lah. So far baju memang cantik. Wah, dengan Julia, harga dia berbaloi, munasabah. Alhamdulillah. Datang je baju cantik. Bila tak nak pilih, tak tahu dah. The big main reason yang saya ambil Julia Bridal ni, akak Je ni sebab trusted lah. Sangat berpuas hati. Alhamdulillah. Memang rasa terkejut sangat lah. Feedback kawan-kawan yang jumpa memanglah kata cantik. Alhamdulillah. Servis semua bagus and then like even untuk Kak Julia sendiri pun sangat senang untuk kita orang as a family untuk berurusan. Alhamdulillah. And then, tapi memang makanan tu memang kita receive banyak feedback yang dari mana ni. Overall kamu takkan menyesal. Betul. Takkan menyesal langsung. Puas hati dan on time. Alhamdulillah. That is most important, on time. Alhamdulillah. That is very satisfied. Makanan sedap. Semua satisfied, semua puas hati. Mana yang first time tu diorang akan guide. Betul. Jangan risau. Guide daripada A sampai Z. Kita orang betul-betul diberi layanan yang perlu saya dah cakap. Tengok sendiri. Udah tengok sendiri, betul. Baju tak perlu komen, tengok sendiri je. Cubalah. Kita orang jalan semua pandang.